Okey, hari ni kita nak tengok macam mana kesan bila kita pasang Vortex. Hari ni kita test pada BMW F10 tahun 2016. Jadi kita menggunakan battery analyzer. Kita check kat sini dia punya data. Okey, so check. Kita ambil AGM, battery CA 500M. So kita testing, tengok apa bacaan dia. Okey, tengok. Sekarang bacaan dia mesin tengah ideal. SOH dia 10% je. Maksudnya bateri ni kena replace. Dah kena replace. Dia punya charging 100% lah. Maksudnya ini 3 volt sekarang 13.9 13.9. So, jom kita lihat kita pasang Vortex ni. Kita tengok keadaan dia macam mana. Okey, pasang Vortex. So, kita hanya cucuk pada palang pencuci rokok. Okey, cucuk. Okey, kita biarkan kereta lebih kurang dalam 10 second. So, kita check balik. So, ini bacaan tadi Ini bacaan tadi, kereta tengah running. Jadi, okey, lebih kurang dalam 10 second dah. Okey. Dah kita biarkan charge masuk sekejap. Okey, sekarang kita reset balik. Kita reset balik dan kita check balik. Test balik. Kita ambil AGM, bateri, CA. Pun sama, testing. Tengok, dia naik ke tak? Yes. So, battery good. Nampak Yang tadi ada berapa? 9%. 9% dah naik 100. Yang ni 13.98. Tadi 13 point berapa tadi? Saya tak ingat. Jadi dia punya resistance dia 6.10. Bermaksud dia membantu untuk naikkan bateri. Okey. Ini kita biarkan lebih kurang dalam 10 second sahaja Vortex pasang. Itu dia. Okey, sekarang Vortex tengah ada. Jadi kita tengok sekarang ni kita pasang aircon, kita pasang lampu nak tengok berapa persen peratusan turun. Okey, sekarang kita buka aircon. Buka aircon buka aircon dengan pasang lampu. Buka aircon, pasang lampu, pasang radio. Okey, aircon dah buka Aircon dah on. Okey, lampu pun dah on. Okey, kita biarkan dia running dulu kejap. Okey, sekarang kita check kita reset balik. Kita reset balik. Kita check balik. AGM, CA. Okey, testing. Okey, so bermaksud dekat sini bacaan dia lagi okey, nampak Patutnya apabila kita pasang aircon, lampu bermaksud voltage lagi drop. So dengan bantuan Vortex, kita punya ni nampak 100% 14 1410 ampere dengan 14.13. Jadi voltage ni lagi naik. Apabila pasang lampu, pasang aircon, pasang radio, voltage lagi naik. So patutnya tadi kalau dalam bacaan ID 13.98 dengan resistor dia ni 2.19. Yang tadi lebih kurang dalam 19. Dah pasang Vortex dalam 6 lebih dalam 6 lebih. Dalam 6 lebih. Nanti kita tengok result, compare result Okey, ini pakai Vortex kita tengok bila kita cucuk Vortex So tengok. Kita masih cucuk Vortex tengok. So bacaan dia sangat-sangat cantik tuan-tuan. Okey. So kita menggunakan kita ambil data daripada battery analyzer. Okey, next kita cuba. Okey, ni bacaan. Ini bacaan kita tengah cucuk Vortex Jadi sekarang kita cuba cabut Vortex Kita cuba cabut Vortex. Okey, sekarang kita cabut Vortex. Cabut Vortex. Okey. Rem. Tak apa rem. Okey. Sekejap kita tunggu dalam masa stop. Kita tunggu masa dalam lebih kurang dalam 15 second macam tu. Sebab apa? Sebab saya nak bagi hilangkan charge dulu. Hilangkan charge dulu. Sebab tadi kita bergantung kepada charge yang disupport oleh Vortex. Okey. So, jom kita cuba sekali lagi. Ini kita test tanpa menggunakan Vortex Tanpa menggunakan Vortex ketika enjin sedang hidup dan aircon sedang dibuka. Tengok bacaan dia tanpa menggunakan Vortex tanpa menggunakan Vortex. Okey. Normal, AGM, CA 200 ampere. Testing. Kita tengok result dia macam ni. Okey, nampak? Bila kita buang je Vortex, drop sampai 46%. 46%, 14.13 voltage sebab enjin tengah running, sebab berkesan kita pakai, tapi benda ni jatuh So dia punya ampere pun jatuh kepada 340 ampere, resistance dia sampai 9. Yang mana tadi kita dapat resistance dia 2. So resistance ni lagi rendah lagi bagus Lagi rendah lagi bagus. So ini adalah tanpa kita menggunakan Vortex. Mana Vortex? Okey. Vortex di tangan, kita tak charge. Ni bukti dia.
Okey. Gunakan produk ini karena sudah banyak digunakan orang. Terbukti mantap sekali. Voltec mantap. Voltex, mantap, thumbs up.